Okey. Latihan intensif 2.2, soalan nombor 3. Persamaan kuadratik mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Cari julat nilai R. Dua punca nyata dan berbeza maknanya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong ya. So kita buat yang A dulu. X tambah 1 sama dengan R X tolak 4. Dan kita kena kembangkan X kuasa 2 tambah X, tapi yang ni bawa ke kiri, tolak RX, bawa ke kiri, tambah 4 sama dengan kosong. Yang cantik kan? So ni kena faktorkan X, akan jadi keluarlah 1 tolak R X tambah 4 sama dengan kosong. Dan kemudian guna formula ni, 1 tolak R kuasa 2 tolak 4, 1 darab 4 sama dengan bukan sama dengan, lagi besar daripada kosong. Hati-hati jangan tersilap. So kembangkan 1 tolak 2R tambah R kuasa 2, 4 darab 1 4 darab 16 tolak 16, lagi besar daripada kosong. So cantikkan R kuasa 2 kat depan, tolak 2R, 1 tolak 16 dapat tolak 15, lagi besar daripada kosong. Ni 2R Alright. So kalau julat ni macam greater, bukan equal, dia greater, dia lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi kat sini step pertama dapatkan punca dulu. So punca dia R 5 dengan 3, 5 dia negatif, so negatif. So jadilah dia R tolak 5, R tambah 3 lagi besar daripada kosong. Okey, lepas tu kita nak julat dia. Sebenarnya R sama dengan 5, R sama dengan negatif 3. Kena bawa dia ke kiri. Tentukan julat, buat garis lurus. Lepas tu graf senyum ke masam. A adalah positif, so graf senyum. Dan kita tanda koordinat mengikut susunan. Kiri negatif 3, kanan di 5. Lepas tu kita akan tengok atas ke bawah. So lagi besar daripada kosong, kita ambil atas, bawah tak nak. So atas 1 ke kiri, 1 ke kanan. Jadi 1 ke kanan. Jadi untuk ke kiri ni maknanya ni bukan ni R R less than negatif 3 atau R lagi besar daripada 5. So inilah julat untuk A. Okey. Dan potong dulu sikit, senang boleh nampak. Untuk yang B, X kuasa 2 tambah X 2 R X tolak R kuasa 2, pindah ke kiri, X kuasa 2 tambah X tolak 2R X tambah R kuasa 2 sama dengan kosong. Dan cantikkan bentuk dia. X kuasa 2 tambah, faktorkan X ni 1 tolak 2R X tambah R kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi disebabkan dia mempunyai dua punca nyata berbeza, jadi B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So B kita 1 tolak 2R, yang ini kena kuasa 2 tolak 4, 1 R kuasa 2 lagi besar daripada kosong. Okey, so hati-hati So ini kena kembang 1 tolak 4R tambah 4R kuasa 2 tolak 4R kuasa 2 lagi besar daripada kosong. Ini ini boleh hapus. So 1 tolak 4R lagi besar daripada kosong. Pindah 1 ke sebelah, negatif 4R lagi besar daripada negatif 1. Okey, so tengok ni betul-betul So bila ni pindah sebelah, negatif 4 pindah sebelah, so
So negatif, kalau bahagi darab negatif atau bahagi negatif, simbol akan bertukar. So negatif 1 per negatif 4 potong-potong. Jadi dia punya final answer adalah julat R lagi kecil daripada 1 per 4. Okey, so hati-hati julat ni. Okey.